Ya, saya dah rakam. Lepas tu saya share balik. Lupa pula rakam. Okey, yang doktor. Okay. Scope initiative kita, I think I dah sit down juga dengan Jojo, boleh you can come in and say yes or no ke apa kan. The first one is Bank Rakyat initiative kita. Ini Alhamdulillah sebenarnya Umi Jasmine dah kata orang hubungi lah VP kat situ, dan I nampak dia punya WhatsApp mengatakan VP dia kata okay, let's set up a meeting. Surat pun saya dah draft and Umi Jasmine dah review, dan dia kata okay, so dia dah hantar kepada Lead Zam, nama dia Lead Zam dia VP lah, VP ada satu division tapi dia kenalan Umi Jasmine lah itu kita punya status of Bank Rakyat maksudnya nak minta Jo follow up aje lah follow up apa status dia daripada Tuan Zamri. Setengah orang memanggil dia Ustaz Zamri, tapi I always refer dia Tuan Zamri so the next one itu dia. Maksudnya dia patutnya dah dapat surat. Kalau Jo tengok surat, Jo ada surat tu kan, kita dah beritahu status dia, apa yang kita dah buat pada 2024. Kita berterima kasih dengan apa yang dia dah ni biaya lah and kita minta the new pembiayaan for 2025. Dekat situ dalam surat tu pun dia list, kita dah listkan our SKM 3 punya program and the amount is there also. And then the next one is Alliance Bank. Alliance Bank ni is daripada Tuan Zahari. Tuan Zahari kata ketua Alliance Bank tu dah bertanya, okay? Mari kita hidupkan semula yang last year yang kita tak yang kita tak jalankan. So itu yang saya pun dah buat surat dan ada presentation slide dia untuk Alliance Bank. Begitu juga dengan Mawib. So Mawib ni also from sebenarnya daripada Tuan Zahari juga. Tapi itulah surat tu tak tahu ke mana perginya lepas tu sebab we don't have the macam the point of connection tu kita orang tak ada. It's all kat Tuan Zahari, Haji Zahari. So this is where mungkin Jo boleh tolong kami lah to connectkan dia orang ni and then arrangekan for a presentation insyaAllah. Okay, next one. So, boleh tanya tak? Yang Boleh? mawib ni adakah zakat mawib direct atau bawah Yayasan Takwa? Yayasan Takwa different. Yayasan Takwa ni baru saja kan? Oh, maknanya Ah, mawib lain dan takwa lain ya? dia lain. Mawib ni, Oh, okay, lain. ini yang Ah, tak tahu. Jo can come in if you have the knowledge. Yang saya faham gini. Baik apa majlis Mawib is apa stand for majlis agama Islam Islam wilayah persekutuan. wilayah persekutuan ni. Baik wilayah persekutuan ke Selangor ke other state, dia hanya boleh beri zakat kepada orang yang duduk situ. Tapi Yayasan Takwa ni dia boleh beri to any kau pemohon tu daripada negeri-negeri lain pun dia boleh itu Yayasan Takwa. Tapi sekarang ni yang saya nak yang kita dah usaha hari tu ialah Mawib usaha dia apa tu yang saya kata status dia ialah surat dah buat, presentation dah buat, dah beri kepada Amir, tapi tak bergerak. Bila tanya update pun tak ada update. Dah 3 kali saya tanya update. So saya rasa Tuan Azir dan link member kan kita kata tak boleh macam gini, we just go for plan B. Kita kena cari cara lain lah insyaAllah. Itu dia. Jadi to answer your question, Mawib tu is zakat. It's on zakat. Hmm. Mm. Maknanya doktor, kita akan ada 4 inisiatif: Bank Rakyat, Alliance Bank, Mawib dan Yayasan Takwa. Betul Takwa. tak? Ya betul. Ah, Betul. ada 4 Betul tiga. Okey. 4. Okey. Hmm. Apa slide Itu seterusnya? Ini lain lah. Ini program memulakan program-program. pembiayaan. Ah, ini I think apa ni pembiayaan ni pun dah run through dengan apa ni dengan Josila dari segi kita ada SKM 3 pembiayaan tu kalau dalam surat tu memang jelas SKM 3 kita international pun ada which is in the middle, and kita juga ada short courses short courses yang ini ialah contohnya apa ni
itulah yang apa tu? Ah, Barista kan. Yang ini saya tak terbaca sangat tidak. Yang ni apa yang ni short courses ya insyaAllah. Program Dia macam peningkatan macam doktor yang saya nampak pandangan saya lah. Mungkin pasal benda ni kita perlu perhalusi sebab saya tengok tiga ni, yang tiga ni ada logo Waitan, yang barista hmm, tu tak ada kan. Lepas tu hmm. saya just timbulkan yang tiga ni aja. Nah, tak apa, Mungkin tak apa. kalau Hmm. barista, kalau ada barista dah lepas tak apa, no hal. Tapi yang Hmm. ni, yang tiga ni memang saya nampak memang pasal asas dia sebelum ni kata setiap apa namanya marketing material yang Aksa anjurkan program mestilah diletakkan Waitan punya logo. Jadi saya just komen Jo, kalau mungkin saya perlu beritahu tu terang sebab saya nampak bila contohnya katakan kita punya program jangka pendek dia ada logo Waitan tapi macam tak ada usaha Waitan untuk mendapatkan dana. Jadi saya harap kalau apa-apa logo yang memang kita bincang Waitan memang minta logo tu letakkan. Jadi mohonlah supaya adalah usaha pada Waitan untuk membantu bagi mendapatkan dana. Dan satu Hmm. lagi kalau contohnya yang daripada bank-bank tadi kan kita memang boleh listkan apa-apa. Saya tengok macam OTHM ni tak dimasukkan. Mungkin OTHM pun boleh dimasukkan sekali sebagai program yang melalui Waitan. Dia macam tu saya punya pandangan lah. Tak, saya rasa OTHM tu kita tak cakap OTHM. Ada dalam surat tu nanti. Kita tengok dalam surat kepada ni. Oh, diploma apa namanya? Diploma Ah, International saya rasa yes, kan. Tu ada. ada. Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah. memang ada. Ni, Jo, Ya, ya. the apa ni decision of letak logo Waitan ni was a request from Umi Jas. Sebab tu kalau boleh Umi Jasmine ada kan. Dia nak kalau boleh dia nak naikkan nama Waitan tu lah kan. So Waitan ni pembiaya apa untuk program-program ni. Tapi sebenarnya dengan adanya Joe dalam Aksa ni, automatically will answer lah, yang maksudnya bila you dapat pembiayaan tu, nanti kan kita kata saya akan tunjukkan the process flow yang saya dah beri dekat grup kita tu kan. Sebarang pembiayaan come in, contohnya kalau 100,000 kita dapat, dia mesti masuk ke Waitan. Masuk ke Waitan, lepas tu 10% is given to Waitan. Lepas tu apa tu 90% tu goes to Aksa. Lepas tu dia pecahkan kepada 10% to you and 90% daripada 90% yang balance tadi go to apa ni? Go to Aksa lah punya program and admin. Sekarang Waitan punya percentage is 10 or 15? 10. 15 Oh, tu 10. ialah shareholding. Ah, Lain. Itu kalau kita ada untung the at the profits. end, ada Mm-mm. baki. Itu pun dalam share, for your information, dalam shareholding punya surat, which ialah kita kalau dapat kata kita dapat 100,000 keuntungan contohnya lah kan, kita tak distribute 100,000, kita ambil 70% distribution, 30% kita hold retain dekat company untuk program seterusnya. Itu dia punya syarat. Nanti you can Zana ada copy of all this apa ni shareholding. I think belum final lagi sebab Tuan Azizan belum sign lagi Dia belum sign, dia belum finalize lagi. Tapi maksudnya itulah dia. 10% tu Jo is memang kita kasih kepada Waitan to all pembiayaan yang masuk. Sebab dia akan masuk, kita agree masuk ke akaun yayasan. Okay. Okay. Yang Alliance Bank tu conventional or the Islamic? The Islamic. Okay. Rasanya kalau nama dia saya selalu lupa, tapi Umi Jasmine tahu nama dia. Dia dari segi networking memang bagus lah. Dia tahu Tuan Jamal pun kenal this guy. Okay. Saya pun pernah jumpa sekali lah, but not as close as dia orang close with the CEO ni. CEO of Alliance Bank, Islamic?
dia orang atas lah, paling atas of the Islamic Studies, whether the CEO or the head of division, I'm not sure. Tapi Okay. you try to talk to itulah, kalau Umi Jaz ada kat sini mudah kan. You Okay. can get all the information nanti tanya Alright. je dia. Okay. Tapi Will do. okay. Itu Alliance Bank ya. Okay. So macam apa ni kata tadilah, the message I think from Tuan Azizan is that Waitan nak logo-logo ni letak kan, tapi tak ada usaha. Tapi dengan you coming in where you are the CEO of Waitan, and then you are also our project manager kan, as a freelancer, maka you buat apa tu kata orang, dia baling apa ni, a stone, macam mana English dia, dia Kill two stone with a bird. ah, We kill two birds with a stone. two birds with a stone. Maksud you ada CEO, but you akan, bila you buat je automatically you buat untuk Waitan. Betul tak? 10% goes to Waitan, okay? And then the 90%, and the rest tu kita bagi as Okay. our agreement. Okay. Alhamdulillah. So maksudnya the concern from Tuan Azizan tu I nampak, tapi insyaAllah dengan you masuk, it will solve lah apa yang sepatutnya, yang kata fair lah, fair for Aqsa and fair for Waitan. So Umi Jasmine memang nak, tapi I rasa lah kita kena understand her age, Faham. her ni sekalian lah. Nanti you all dah tiba 70, all faham lah insyaAllah. Betul lah, faham. Semangat dia kuat. Itu bagus. Alhamdulillah. Tapi kita kena Padahal bantu dia. Jo kena bantu kami. Okay. network dia pun bagus, saya nampak. Network dia pun bagus sebenarnya. Network Betul. dia. Nah, and then the idea dia nak Kelebihan dia. jaga Waitan tu pun bagus. Okay, it's good. And Alhamdulillah Allah takdirkan Joe come in, okay. Sebab dulu Ustaz Umar memang tak boleh. He cannot handle it, okay. So I hope you can really handle situation ni lah, insyaAllah. Okay. Okay, next one. Next slide. Skop dan tugas. Okay ni. Ni dia, okay. Satu, Joe tanya kan, apa skop dia kan? This is the scope yang kita kasih pada Amir dulu kan. Kita tengok whether this fit dengan skop yang you understand and what we understand. Kita nak tu ialah you kenal pasti pihak penaja, pembiaya berpotensi, either corporate ke NGO atau individu. So ini kita orang dah kenal pasti, 4. So if you have anything new, you can still identify and recommend. Menjadualkan pertemuan dengan pihak pembiaya. This is the thing. Lebih baik kita fokus. Kita dah ada 4 tadi kan. Kita fokus. If you can help to in the engagement, and then kita dapatlah date untuk, kalau dia perlu jumpa kita, kita present. Tapi sometimes tak perlu dah. Macam pada saya kan, macam Bank Rakyat tu kan, tak perlu dah. Kecuali dia nak juga, kita boleh present, tak ada masalah. Sebab kita dah hantar laporan kat dia, insyaAllah. Mengenal pasti dan mencadangkan dana dari ini, kalau you have any new agensi kerajaan and persendirian yang you rasa we can get the dana, okay? Then you just recommend to us lah, recommend, and then again the process is the same lah. Hantar surat tu actually is the same thing, because dalam tu program yang sama for 2025 kan. It's a matter of tukar kepada siapa kan, and then maybe changing the logo dan sebagainya. Maksudnya Joe tak perlu Doktor, boleh saya celah sikit? Saya baru teringat lah pasal cakap dana ni. Kan hari tu kita baru lepas buat barista kan, yang kopi kan. Pada kopi tu yang saya nampak, dia kan kami yang aku tahu tengah, yang lepas kan kita ada cadangkan untuk kemungkinan yang mana yang hadir tu kita boleh cadangkan diorang untuk, asal Intan dengan Yana saya rasa dia memang jual kopi jalanan saya rasa, atau mobile barista kan. Jadi betul. yang saya nampak lah, saya teringat ni, cakap pasal dana, saya teringat kalau yang mana datang itu 7 orang tu lah, 7 orang kan. 7 tu kalau ada yang berminat, kemudiannya nak mungkin dia nak mohon dana, dia intention buat program tu apa doktor? Saya nak cuba Tak, namanya?
biar saya terangkan. Kita ni macam mana Okey. pun, this is where Hmm. all of us mesti the same frequency. Nanti kita cakap Tahu lain, tahu. yang cakap B. Tu lah saya tahu Any tu. of our program, contohnya macam Hmm. barista tu memang dah jalan dah. Tujuh tu, saya dah minta Hmm. nama, and bukan tujuh je, even the facilitator, yang Yana, Gain dengan Acik, tiga orang Hmm. tu, nama dia orang, the Hmm. details dah minta. Lepas tu saya akan buat proposal ke Mara. Okay? Hmm. Marah untuk dia orang dapat budget, because everybody masa meeting tu, masa prosesi tu semua nak, contohnya NAS, okay? NAS memang Hmm. nak go, tapi dia nak buat coffee bottling for dia punya production house, bottling kan, in Oh, bottles. okey. Macam Jo, your son siapa nama, lupa, Omar, okay? Omar dengan Uma, kawan dia pun memang nak buka. Okay? Ashraf. Nak, Hmm. Ashraf pun nak buka. Kita memang berbincang. Lepas tu, kalau Anhar memang dia kena buka kat Cibiu Kajang lah kan. Yang Hmm. Nizam dia kena buka dekat coffee corner dia dekat Cibiu Melaka. Okay? Lepas tu Hmm. ada seorang lagi ni, dia memang daripada Subang Airport ni orang kan. Dia memang nak Hmm. buat sendiri. Dia nak buat. Jadi mereka ni memang datang practical, buat kopi tu memang berminat to go into that business. So for your information, memang Hmm. kita akan bawa apa ni, bila I dapat all the details, okay. Sebenarnya Datuk Murti is helping, tapi a bit Hmm. slow lah mungkin dia. Jadi saya rasa gini, saya dah let us do it, okay. Kalau kita tak dapat, dan kita cari orang tolong kita. So maksudnya kalau you ada connection macam Azizan kan, nak minta ke Hmm. mana-mana, beritahu. Tapi sekarang ni yang saya boleh terfikir ialah Mara, even Mawib pun, for your Apa? information. Mawib ni, Yayasan Takwa ni, dia konsep dia gini. Kita tak boleh cakap kita nak pembiayaan saja for this thing. Kita kata we train Hmm. and place. Dia orang suka. Hmm. Maksudnya budak-budak ni kita baru train barista, basic. Lepas tu Hmm. kita akan, kalau kita dapat budget, kita akan train dia buat, apa nama tu yang they call it, yang kat coffee yang bunga-bunga, buat apalah ya, itu all those thing kita akan train dia orang. Lepas tu kita akan train dia orang on the financial side, tapi itu daripada budget yang kita akan dapat. So insya-Allah Okey dah ada doktor, hmm. saya nak tanya yang diorang punya targeted macam program yang macam perniagaan diorang apa semua, adakah bajet yang besar puluh-puluh ribu ke atau Taklah. bermu, No, bermu, mu, nak Mara, bermula dengan yang kecil? 10,000 je. Dia orang dah kasih semua. Kita dah discuss the Hmm. budget. Masa that 2 days, Ain dengan Yana, dia ada street coffee. Dia dah kasih the budget Hmm. for street coffee. Dia dah Hmm. kasih the lower budget kalau equipment dia tak adalah mahal sangat. Dan juga equipment yang quality, semua dah ada. Jadi the minimum is 10,000. And I think Hmm. the maximum Mara will give is 20,000, 20,000. Hmm. Jadi Ni kalau semua kalau kalau doktor nak minta waspada bagi saya, yang saya punya ni mungkin dalam 5-6 ribu aja. Jadi kalau hmm, mungkin dia orang punya target macam dana tu mungkin lebih besar. Saya rasa tak sesuai yang saya punya tu. Tu yang saya you nampak kalau you kan dari kan mana your budget comes from? kan saya kat itu. Saya punya kan daripada apa KKDW bawah Zahid. Yes. Yang kita bahas Zahid tu kan, maknanya Hmm. dalam program tu pun sebenarnya kita ada mencadangkan mobile barista, tapi dana tu Hmm. tak besar lah, mungkin dah 5-6 ribu macam tu. Tu pun saya ada Okay. bincang dengan intan itu, tapi saya nampak dana tu mungkin kalau orang yang nak meniaga jalanan ke apa mungkin cukup, tapi kalau orang yang nak Hmm. meniaga lebih macam lebih nampak apa namanya, lebih terampil ke dekat kafe ke apa ke, mungkin mungkin tak sesuai saya nampak. Hmm. Tu yang saya masukkan. Tadi gini, kita jangan close. Maksudnya if there is apa ni, satu option kan. Sebenarnya kalau 5-6 ribu, kalau ikut Hmm. Ain dengan ni boleh, tapi equipment lah. Hmm. Equipmentnya ada certain cara tu, is just manual, it's not ni, dia ada Hmm. terangkan lah, dia tunjuk apa ni, equipment yang ada yang murah, yang buat manual, yang buat apa, boleh pakai just tekan button and then benda tu keluar kan, macam itu. Hmm. Jadi kalau boleh, Doktor. ah Hmm. sesiapa yang nak, kalau dia rasa dengan dia boleh buat manual kan, it's okay, boleh lah juga insyaAllah.
Saya Maksudnya nampak ni kita doktor. Ya, hmm, malam ni mungkin pasal benda tu panjang. Nampak mungkin nanti kita bincangkan khusus macam mana nak suitkan yang diorang nak tu. Pasal hmm, memang cara kita mobile barista. Tapi mungkin setiap orang tu ada keperluan masing-masing yang kita kena detailkan. Orang ni macam ni. Dia hmm, nak barang ni, barang ni, barang ni. Kan? ya, Benda macam betul. ni. Orang ni barang, barang ni. Bapak malam ni mungkin saya just open berteringat je kan. Tak apa, nanti kita Hmm, akan bincang lanjut. Macam ah, mana nak turun yang 7 orang. Contohlah. hmm, Anhar kata, contoh Anhar dia nak, contoh ada seorang dia nak buka dekat satu tempat. Kata Subang tu. Dia perlukan bang ni, bang ni, bang ni. Jadi kita mohonkan bang ni, bang ni ikut hmm, bajet yang dia nak. hmm, Contohnya kata Nasma. Nasma pula kat Kilang katakan dia perlukan bang ni, bang ni, bang ni. Kita cuba suitkan apa yang dia nak tu dengan apa hmm. yang kita punya tu. Kita akan cuba suitkan Boleh keperluan ha. diorang tu apa yang kita boleh insya-Allah. Boleh Tak insyaAllah. boleh Dot. They'll be, Nanti kita bincang tak apa. lanjut. Rasa kita fokus pada skop Ah, kerja dulu lah. betul Ha. dah. Okay. Nanti Jo kata apa ni Jo eh? Itulah. Tak apa, tak apa. Okey. Okey, lepas tu kita kata tadi mengenal pasti dan mencadang dana dari agensi kerajaan. Nah, this the thing lah. Maksudnya kalau train kita buat Jo kita buat sekarang ni kalau program-program yang macam barista tu buat ataupun short courses tu ialah kita memang buat train and place. Place maksudnya tak semestinya place kat tempat kita, okay? Place tu kita carikan, make sure benda tu jalan lah, dia punya business tu jalan, okay? So in other words, the journey will uh will end at where they will Hmm. dana dia orang punya pendapatan lah macam tu kan. Ya, betul. And then At the kita end of the aksa, journey lah. very true. Dalam bajet yang saya bagi ke Mara tu pun ada hand holding. Kita tak akan biarkan. Kita akan hand hold 3 to 6 months. InsyaAllah. Hmm. So the next one is promosi kesedaran dan maksudnya Joe as our project manager promote lah kan program kita ni kan. Mana tahu bila dia orang tahu pasal program kita, so they will berminat lah untuk membiayai dan penaja. This is part promotion ni is part and parcel of mengenal pasti atau dapat the pembiaya yang berpotensi. Yang kelima ialah menyediakan surat atau dokumen. Sebenarnya surat ni semua dah ada. Maksudnya sampel-sampel surat dah ada pada 3, at least 3. Jadi it's a matter of tukar-tukar je. So I don't think so banyak changes pun kan. Because tujuan sama kan. And then program pun sama. Kecuali kita nak buat untuk program baru. Nanti saya akan just nak beritahu lah kat sini. Tapi kita tak akan detailkan. Pada Yayasan Taqwa ni, nanti program yang kita nak jalankan selain daripada TVET, yang key is program untuk OKU. OKU tapi OKU pada yang kurang upaya penglihatan. Dia on English communication. Saya rasa nanti saya dah beri dah pada Tuan Azizan the proposal. Tuan Azizan? Saya rasa mungkin Joe Rasa, belum lagi. rasanya belum doktor. Yang OKU belum. Saya belum dapat. Dia gini, okay. Dalam kertas kerja tu is meant for para hufaz. Kita tulis para hufaz. Tapi orang yang akan train para hufaz ni ialah orang-orang buta ni. Orang-orang yang kurang Hmm. penglihatan ni kita panggil. Jadi kita akan train orang penglihatan ni kan. Orang OKU ni. Sebab it's online. It's online. So the trainers, our trainer ni akan train around 10 orang yang OKU ni yang dari segi penglihatan dia, dan lepas tu dia akan sama-sama dengan our trainer, main trainer, to train about 1,000 student online. Ini yang kita proposal kita pada Yayasan Taqwa nanti. Itu salah satulah yang saya dah beri. Itu kata kalau you tengok proposal tu untuk ni kan Azizan, untuk para hufaz Ah. Hmm. English Oh, communication. yang Itu English dia. communication. Ada lima. Itu dia. Yes. Tak baca. Oh, yang tu. Betul. Ah, Faham, faham. tapi nanti untuk Joe, surat untuk takwa ni, ya tahu saya akan draft kan, sebab dia ada additional pasal program ni lah, program apa ni, English Com ni.
Nanti saya kasih juga you a copy of the proposal, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Satu itulah surat tadi, template presentation semua ni selalunya saya akan buat lah kan untuk presentation ni. You just matter of letter tu kan. And then if any, kalau dia perlu any report ataupun pencapaian kita, guna letter, guna the info from ni, Bank Rakyat kat situ ada detail. And then Joe pun dia cakap, selalunya bila kita hantar juga profil AXA dan profil yayasan. But Joe kata itu tak updated Joe yayasannya. Sebabnya masih ada Umi dalam tu lagi dan masih ada Hmm. nama-nama orang lain. Mungkin you kena update juga tu lah later on. Itu memang I apa tengah yang buat saya baru. dapat. I tengah buat baru. And Yeah. furthermore, the profile that I'm gonna share with you will be more lean. Because I'm not sure with so many names in the profile will help. If you think it will help, then I just gonna leave there. But I rasa tak. I rasa yeah, biar lean. then I make it lean and simpler, and yet it's more impactful. Yeah, it should be that way lah. Okay, moving forward biar dia lean. Kalau you tengok macam kita orang punya ni lah structure Aksarnya structure is very lean Okay. Kategori. Doktor, saya komen. Apa nama masa strategi itu, rasanya Umi ada tunjukkan tentang apa nama Tibet, tapi saya rasa lah tu menarik sebenarnya kan untuk ditonjolkan di dalam profil Waitan yang baru, sebab sekarang ni kan memang orang sibuk dengan Tibet kan. Jadi itu adalah benda yang menarik yang boleh dimasukkan dalam profil yang mana dia boleh menarik minat pembiaya atau penaja yang saya nampak lah kan. Joe Apa ada tak doktor? strategic plan ni? Memang ada rasa tu perkataan TVET dalam strategic plan MTSZ. Ah, You ada tak? Siapa punya? Umi punya MTSZ ke punya. ataupun Tak ada, memang you should get a copy. Dia orang masa lembaga meeting hari itu ada presentation from this consultant, dia buatkan dia strategic plan lah untuk MTSZ. Masa bila tu? MTSZ ke untuk yayasan? Untuk MTSZ. I'm also kan dalam lembaga MTSZ kan dengan ni. So dalam MTSZ tu memang ada apa ni pasal TVET lah kan. Then actually yayasan boleh link dia kan. Link yourself to apa ni kata yalah. Yayasan tak ada TVET kan. Yayasan ada AXA as one of the body yang fokus kat TVET. Tapi yayasan juga ada direct connection. I tak tahu macam mana connection sekarang ni dengan MTSZ tu apa. As just one of the TAFIs under one of the TAFIs under yayasan, and we also have Mak Tafiz TVET, or rather Mak Tafiz vocational Bistari dekat Puchong. That is fully vocational. I've been there. Tapi so when you see TVET is MTSZ is TVET? MTSZ tak TVET. MTSZ ada program TVET dulu, sewing dia lah apa. So alright, so when Tuan Azizah says link to TVET tu macam mana? Which mahat yang ada TVET? I think more on the curriculum kan. You nak talking Azizan. It's part of the curriculum dia lah. Mungkin saya punya komen lah, sebab saya punya komen masa tu mungkin dia perlu diperhalusi, sebab mungkin masa buat apa MTZ punya yang Umi tunjuk tu kata Tibet, tapi dia punya detail tak tahu apa MTZ bercadang untuk buat Tibet tu, sama ada nak fokus pada melahirkan apa namanya yang mempunyai SKM Tafiz ataupun nak melahirkan budak-budak lepasan Tafiz yang masuk ke kemahiran. Yang tu saya nampak agak unclear tentang benda tu. Tapi bagi saya ayat Tibet Tafiz tu menarik. Maksudnya mentafizkan budak Tibet tu menarik. Cuma detail mentafizkan budak Tafiz dalam Tibet tu
tidak terlalu jelas sebenarnya. Yang tu mungkin Saya mungkin saya Jo rasa boleh apa gini. namanya bincang. Joe is more on Waitan. Okay. Tak Okey. yang MT Exact ni sebabnya why Umi Jas dia boleh cakap dia jugalah dalam ALP MT Exact. I rasa because MT Exact is just one, Joe correct me, is just one of the tahfiz, and also you kata ada satu lagi tahfiz kat Puchong tu kan. Betul. Tapi kalau nak go detail of tahfiz TVET, okay? Ataupun TVET tahfiz apa ni, admin TVET tahfiz learning ni is MTAZ, is not Waitan, kan? Betul tak? Aduh, mungkin saya confuse kat Jadi But situ. our discussion. I think I understand where Tuan Nizam's coming from. Hmm. Sebabnya Ah, to saya agak attract confuse to sikit. attract To that's attack. okay, to attract funding or funder, we can Hmm. say that because kita ada more at least 20 ma'had or organization di bawah Hmm. yayasan. So we Hmm. can say that, one of the modules that we're gonna have or we are having is Tibet, and then we don't have to highlight Tibet mahat mana yang ada Tibet. We just say that we are focusing on Tibet modules. Yep. Something like Tapi that, along that line. I rasa macam MTSZ kalau berjalan ni memang boleh. Contoh Aksa is doing it for TVET, Tahfiz Learning and Admin, okay? Memang berjalan dari segi SKM3 kan, dah ada. So kita, tapi macam you cakap, just be careful sebab yang vocational tu, I dah pergi, yang apa, TVET Tahfiz Vocational tu kat Puchong tu. Dia buat sendiri, dia tak ada link to JPK pun. Dia Tak buat ada. sendiri. Itulah itu yang is kind of, kalau orang bertanya kan, selalu orang kalau TVET ni dia mesti link to Tuan Azizan tolong saya link ke JPK punya sijil. Bukan. Actually ada. Dia Ustaz Asri tu is also a trainer for Kimpalan. So dia Dia ada qualified. SKM lah. Dia qualified lah. SKM Yeah, lah. dia qualified, yes. Untuk certain Dia module macam dia boleh bagi. Okey. okey, dia macam ni doktor. Saya nampak. David Tafiz ni dia dua tau. Satu yang uh, di bawah JPK. Maknanya pusat Tafiz tu menjadi PB juga untuk menjalankan apa kemahiran. Dia macam tu. Satu lagi yang tu jangka panjang. Satu lagi dia jangka pendek. Contoh Tafiz tu buat mungkin berkala dia buat kejap dia kata ada budak nak jahit, dia buat kursus jaga pendek jahit kan. Mana yang tu bukan bawah JPK, tu atas inisiatif dia sendiri. Jadi yang sama contoh ada budak menjahit, dia buat kursus menjahit 2 hari. Lepas tu kalau ada budak nak masak, dia buat kursus masak. Dia macam tu. Yang tu mungkin bukan PB, dia bukan pusat tahfiz yang menjadi apa pusat bertauliah JPK dan tak mengeluarkan CSKM. Pasal dia bukan jangka panjang kan. Yang tu maknanya pendek-pendek mungkin 2 hari, 3 hari ke macam tu. Tu satu skop. Satu lagi skop plat tahfiz tu menjadi PB JPK. Dia buat jangka panjang. Dia buat macam dual program lah. Satu macam saya dengan Kiblah lu. Macam contoh saya Kiblah lu. Contoh pagi budak-budak tu masuk belajar apa namanya? Belajar kemahiran. Macam tu petang budak tu belajar tahfiz contoh. Malam budak tu belajar tahfiz. Dia macam tu. Kita buat macam dual program. Akhirnya budak-budak tu akan dapat sijil tahfiz pun dapat, sijil SKM pun dapat. Ada juga yang macam tu. Dia punya Okey. cara dia. Okey, itu basically to the tahfiz lah kan. Yang Hmm. Waitan sekarang ni yang kita cakap ialah skop kerja siapa? Joe kan, as Jo, Waitan lah kan. So maksudnya your suggestion is that kalau kita ada TVET lah, the word TVET tu mungkin boleh terik lah kan. Cuma just be careful bila the detail of the TVET programs tu lah, macam you cakap lah, ada jenis-jenis dia. I think kalau pembiaya ni selalunya lah where dia akan tengok pada TVET yang apa di bawah JPK lah. Itu boleh tengok dia, lah. dia bukan macam tu, doktor. Yang saya nampak mungkin
Jo tadi punya ayat betul. Mungkin kita perlukan mungkin kita tak fokus kepada dia, yang penting adalah TVET. Dia JPK tu di bawah TVET. Jadi kalau kita buat TVET banyak program kemahiran tu general. Maknanya kita biaya apa saja program kemahiran. Sama ada jangka pendek ke, budak tu nak belajar dekat PB ke, kan dia macam tu. Kita jangan jangan kecilkan skop kita kepada JPK punya program je. Mana-mana kalau kau contoh kita buat program barista, cuma 2 hari, yang tu boleh ditaja. Kata kita buat SKM PPT, yang tu pun boleh ditaja. Jadi skop tu lebih besar. Siapa saja yang nak belajar kemahiran TVET, kita boleh beri pembiayaan. Itu maksud saya sebenarnya. Tak apa, if you think that can bring it lah. Tapi bagi saya, kalau setakat TVET, short courses ni, dia orang tak lah. So far lah saya tengok Hmm. dia tak berminat pada Hmm. short courses, Oh. kecuali tu saya kata, train and place. Itu dia orang Hmm. berminat. Maksudnya bukan Dia saja training aja lah. Tapi macam kita hmm. nak train buat nasi liwet, nak train buat ni. Tapi kalau kita kata train and place, dia orang ni memang macam Hmm. barista punya group ni lah. Dia orang memang nak. Hmm. InsyaAllah. Tapi tak apa, kita cubalah. Kita open up lah. Tapi Tak ada Dr. masalah. Farida macam Matan, dia berminat yang short courses sebabnya Hmm. dia nak jadikan one of the macam activity during one of the week. Dia nak jadikan satu aktiviti untuk student, so student ada skill dan tak terlampau boring. So they wanted to have short courses. They are looking for short courses actually. Okay, tak apa. Yelah, if you think that can bring pembiayaan in for Aqsa kan, go ahead lah saya kata. Tak masalah. Okay. Cuma jangan lose focus lah, because pembiayaan yang kita bercakap when we bring you in is more on kita ada program tahun ni, the main program such as SKM3, DKM, OTHM. Kita perlukan pembiayaan. Pada tahun ni kita still strategi kita ialah at least dia orang bayar registration aja, yang lain kita boleh biaya gitu. And then biaya pun tak depend kan on kategori. Ada yang dapat mungkin 90%, ada yang dapat 80% dan seterusnya. Tak nak hilang fokus tu lah. Which one, betul tak? Mana yang tahun ni yang berat yang saya nampak, Dato' Azizan, kita need pembiayaan for our main program tu. Kalau yang ketiga-tiga tadi by yang start dengan Big Bank Rakyat, Alliance Bank, dan juga ni our focus memang pada TVET. TVET yang dapat sijil lah, sama ada sijil international atau sijil JPK. Tapi Faham. boleh buat yang tu, teruskan, cuma jangan hilang fokus saya kata, insya-Allah. Okey, dari segi kategori pembiayaan itulah pembiayaan yang telah dikenal pasti dan juga pembiayaan yang baru. So maksudnya your scope is not just the 4 yang kita dah discuss tu. You can bring in others. Cuma tak naklah bring in others bila yang dah ada tu kita tak really buat. Lain kalau kita dah usaha, lepas tu tak berjaya, dan kita teruskanlah. Jangan tunggu satu-satu, kita buat parallel. Contohnya kalau yang dah tahun 4 tu kita boleh buat parallel dah. Terus saja untuk kalau perlu presentation. This is where we need you kan, Jo, to have some action plan lah kan. Tak nak jadi macam the current team, just datang bincang, tak ada langsung. Perancangan, okey, ni bila, target ni bila dan bila. Sebab your pembiayaan yang masuk ni kena sokong tarikh-tarikh yang kita nak buat program-program TVET ni. Contohnya, why we start bulan 12 dulu, sebab kita ada TVET bulan April rasa. Bulan April lagi tu. We were hoping that then we have kita harap the latest we can get pembiayaan is bulan Ogos. Kalau tak memang very difficult for us. So maksudnya Dr. Farida, all the courses, all the JPK punya courses for TVET, diorang ada schedule yang kita kena. Oh, okay. Kita I think itulah dalam ni I hantar dekat grup ada macam jadual lah kan.
jadual. Ni bila kita dah habis 6 bulan, the next 6 month apa dia kan. Contohnya by end of this month kita patutnya ada satu SKM3 to run. Kita ada juga by end of June or July, I forgot, OTHM September pun ada OTHM. Jadi you akan tengok schedule tu. Nanti kita tengok schedule lepas ni insya-Allah. Okay. Okay. So yang ni apa Azizan, schedule yang Alamak. Tak cukup berat luas. pula. Sekejap, Doktor. Okay, Berat tak pula. apa. Minta maaf. Dah Tak lama apa. agaknya. Saya lagi tak pandai nak nak share tu. Kena belajar tu. Ni pun Doktor. Pasal COVID je saya pandai. Kalau tak pun bodoh juga sebenarnya. Ni Doktor. Ah, Ni. ini bukan. Ini adalah the word yang flow. Ini pun saya cakap tadi. I think semua dah clear kan. Ini flow untuk kalau masuk pembiayaan, kita pergi straight to yayasan. Yayasan dapat 10%. Lepas tu baru kasih ke Aksa 90%. 90% itulah yang kita pecahkan pada pengurus projek and also Aksa. Itu je. Nak kena clear lah benda ni. And this 10% has nothing to do with the shareholding. Okay. Shareholding tu keuntungan at the end of the year. Kalau ada untung, kita bagi. InsyaAllah. Okay. Yang saya nak tunjuk is the other PowerPoint slide tu. Yang ada tu. Saya stop share tu. Doktor Menjawab kena, soalan Jo, apa schedule dia, apa timetable dia. Yang Doktor action betul plan tak? tu Yang ke? ni. Yes. Yang ni. So tengok the last slide senang. Nanti you can tengok. Tengok the last, go to the last slide. Maksudnya kita dah ni Jo, dah pada bulan awal tahun kita dah identify ni action plan kita. Okay. Tapi sekarang ni kalau you tengok the next slide, kita dah beritahu okay ini dah buat kan. Next one. So kita dah bulan Jun dah. Itu dia. We Yang need ni. to do this one. Ini dia. Okay. Yang lain tu yang ada crosses tu dah buat ke? Tak, kita review hari tu dengan Tuan Azizan, kita drop it. Okay. So all with the access dah drop lah. Kita drop. Okay. And So, the rest tu dah buat. Saya pandangan dia sebenarnya untuk Jo tahu yang SLDN FMB ni bukan drop, dia sedang diusahakan sebenarnya. Bukan Sedang diusahakan. SLDN. Tak, yang drop ni FMB. SLDN. Yang mana satu? FMB. FMB kita itu tangguhkan maksudnya tak capai lah. Sorry, tak situ. Yang lain sudah capai. Yang itu tak capai. SL induction tu memang kita tak buat. Kan? Dr. Farida, when you say capai, what do you mean by capai? Kita ada target kita. Maksudnya patutnya SLDN FMB approval and launch pada bulan April. Okay? Tapi kita tak capai April. Okay? Itu saja. Tak capai dengan target. These are all the targets kan. Kita tak capai target, tapi we akan review lah. Kita dah review itu, kita akan buat, I think there is a date lah. Rasanya next year jugalah. Yang launch date it will be revisit lah maknanya, bukannya drop. Dia tak capai, cross tu tak capai the date yang kita nak tu. Okay, now fokus pada June and above. Contohnya June ni ada TVET Junior. So far TVET Junior ni kita saya dengan Umi Jasmine through crowdfunding dah boleh fund 100% tiga student sebab dia 175 kita dapat hari tu 500. So dapatlah 3 orang, dah ada 3 peserta memang nak join. And then we might be getting another. Inilah kita tengah usaha sebab dia ni ialah kalau ikut ni 14 hingga 15. Saya sebenarnya kita dah tukar pada end of the first date kita jatuh raya kan hari tu kan. Kita tak jatuh raya, lepas tu kita ubah kepada hujung 28 hingga 29. Pasal saya ingat pasal 29 tu saya punya birthday. Tu saya ingat betul tu. Maksudnya tak adalah bergerak daripada bulan Jun tu bulan Jun end. Sekarang ni kita hanya dapat about 4 lah. Kita dapat 4 sponsorship.
Alhamdulillah. yang dah ada nama 3, saya rasa insya-Allah boleh dapat hopefully 10 lah. We are targeting 10. So by 16 nanti kita usually I will sit down dengan ni lah, dengan apa ni, Tuan Azizan, and since you are in already, we will sit down with you also, sama ada cukup tak bilangan. We need at least 10 peserta. Because Hmm. TVET Junior ni termasuk Jo dalam kategori program kita yang strategik. Tapi kalau katakan tak ada profit pun tak apa. Kita nak, apa kata orang, awareness, presence of this program. So government tak ada lagi tau TVET Junior ni. So Hmm. kita nak push benda ni. Kita dah buat dah last year. Alhamdulillah, the response was good. Mak bapak memang happy. Kita tengok testimonial dia. Now kita buat di Melaka. For information, this one is in Melaka. I think you ada kasih you untuk promote untuk Melaka. So, Ada. okay. So now we need students. Promotion wise, dari segi kalau because dia murah kan, dia 175 ke 185. Jadi kalau kita tanya kawan tu dalam crowdfunding tu, boleh tak sponsor seorang kan? InsyaAllah boleh later. Okay. Okay. So sekarang ni kita ada around 4, So you're 400% looking for sponsorship. 10? Looking for 10, so ada around 6 lagi lah. So Azizan pun boleh promote, saya pun boleh promote, insyaAllah. Masya-Allah. So that's the thing. The next one is SLD and Tafiz. Inilah kita tak dapat benda ni kat ni, Azizan. Belum. Kita belum Ini pun belum. mulakan usaha pun belum. Belum lagi kan. So ini in July. Nanti we give you the one that we have reviewed lah juga. Contohnya Julai ada ni kan, OTHM punya kan, satu Jun international Jun dia- Jun. Jun yang Jun. saya nampak dia punya poster tu, kalau kita buka yang tadi tu, dia Hmm. sama juga date dengan TVET Junior tu total. Ya. Sebenarnya sama date. Itulah itu yang tadi Jo, kita kan program TVET International je. Kita kerjasama dengan OTHM bawah Datuk Murti tau. Nanti you kenal tak Datuk Murti Jo? I heard the name. Okay. So nanti jumpa. Dia baru call pagi tadi. Sekarang ni the program is only for operational management. Diploma, international diploma, operational management. Tadi pagi dia kata, Dr. Farida, let's meet on Monday. Dia kata we can do business management also dengan level 3 and level 4, which is good. Kan? Setengah orang tak nak buat operational management, dia nak buat business management. So I kata okay, kalau gitu that might change the date lah kan, bila dia kata ada business management tu. So on Monday, I will sit down with him and I will update the team on the changes of the date for international diploma. Okay. So maksudnya Jo ialah why we are showing you all these things ialah kita ni lah, kita perlukan apa tu kata pembiayaan to come in. Jo just focus on the 4 first kan yang kita dah beri tu, and let's see where we are going. Okay. Saya rasa doktor, dia sebenarnya bulan ni kita ada 3 program. Satu TVET Junior, nombor 2 Hmm. OTHM, dengan Hmm. nombor 3 yang SKM PPT. Hmm. 3 program sebenarnya belum untuk bulan Hmm. ni. Ya. Itu kata kena review lah yang dalam kotak merah ni Kena kan. review. Kena review. Nanti kasih Jo semula. Tapi no matter, Jo memang kena cepatkan lah. Ni dah bulan 6 kan. Regardless, kena kick off lah. Apa ni, the effort for pembiayaan tu. Saya dengan Umi Jazz memang in terms of crowdfunding, sikit-sikit kita masukkan lah apa yang dapat kan. So, dulu senang je masa yayasan ada RPC kan. Memang mudah lah. Ramai kawan nak masuk. Sekarang ni bila dah tak tu, dia carilah tempat-tempat lain kan yang ada RPC. And then for your information, Tuan Azizan ada introduce Yayasan Akhyar Malaysia. Ya. Dia itu ya, kita boleh go, tapi tak go through Yayasan White lah. Dia ada RPC, kami memang dah Sebenarnya ada macam ni yang agreement. saya tengok doktor. Ini je saya Hmm. punya komen yang saya masa
perbincangan kita hari tu, dia jadi macam ni, doktor. Dia daripada kemasukan tu 10% akan dibayar kepada macam tiga layer lah, dia tiga layer. Macam Hmm. tadi kan kita dua layer je. Waitan, Hmm. kemudian pay bagi kita, lepas tu kita bagi yang pula kepada Joe. Tapi yang ni Hmm. saya nampak jadi tiga layer. Maknanya Ahyar 10%, lepas tu Ahyar bayar kepada Waitan, lepas tu Waitan bayar kepada Aksa. Dan Aksa Hmm. pula mungkin kemudian bayar kepada apa namanya Joe. Saya rasa tak Hmm. bagi saya personally tak ada masalah. Cuma untuk Hmm. information Joe, dia akan menjadi macam tu dia punya yang kita ada bincangkan dekat rumah Umi hari tu. Dia macam tu yang saya Hmm. nampak, yang saya faham lah. Tapi mungkin boleh tanya dengan Umi untuk lebih penjelasan lanjut. Yang saya faham dia macam tu cara dia Ya. dan Tak apalah, bincangkan. cikgu kata. Hmm. Dan nanti itulah kalau semua attend meeting ni senang sikit. And now you have to Hmm. sit down with Umi and ask all these question lah kan. Nanti Rasa satu for lagi ya. Dr. Farida for apa tu Yayasan Akhia tu, um, kalau dapat ke Yayasan Akhia, then so be it because the RPC coming from them. Hmm. In that case, that Waitan will not getting anything, which is true because Hmm. it has nothing to do with Waitan. Okay, I think that's fair macam gitu. Tapi Uh-uh. I was not in the meeting kan. So macam mana pula Ahya pergi ke Waitan kan? Waitan pergi ke Tu kita. dah. No, Ah. no, I guess macam ni. Aksa, because Aksa is not fully owned by Waitan, so you have the right to choose who, or rather, where the fund is coming from. The fund could Okay. coming from various channels, so that's your Aksa's choice. Okay. You don't strict yourself to Waitan sahaja. Hmm. The reason why your flyer has Waitan because you want Waitan to actually Ya, um, iyalah. funding, get the Hmm. funding. But Hmm. you also can take out Waitan logo and also promote a different channel. Okay. And you can Maksudnya also kalau letak yayasan kata you can letak pembiayaan comes Akia, from Yayasan Akia in your flyer, and you can also hmm. promote that. That is how you do your partnership. Um, Very good because kalau Saya you're nak thinking that way. Sa- Ha. if saya nampak Joe punya pandangan betul. Sebenarnya saya tak mau mengecilkan hati Umi pasal perbincangan tu kat rumah Umi. Jadi saya just macam say yes saya lah pasal tu yang Hmm. dipersuit oleh mereka berdua. Tapi yang Hmm. saya nampak Joe punya pandangan tu betul sebab yang mencari apa namanya yayasan yang ada RPC tu saya. Yang Yayasan Ahyar tu kawan saya. Tapi macam mana pula Waitan boleh menyelit dekat tengah-tengah? Padahal Hmm. kalau contoh katakan dia mungkin ada dua situasi. Katakan yang nak mendapatkan contoh masa tu ada Umi call kawan dia yang nak ada yayasan yang ada RPC. Jadi saya nampak tu ada memang valid case lah sebab Umi yang mencarikan apa namanya pembiaya ya sebab biaya tu nak masuk ke Waitan tapi cuma dia alihkan kepada yayasan yang baru tu betul tapi kalau contohnya Aksa sendiri yang dapatkan pembiaya contohnya Aksa dapat seorang tu dia nak masukkan duit pada Aksa dan melalui Ahyar katakan dia mungkin tak melibatkan Waitan sendiri. Dia ada dua senario sebenarnya yang saya nampak lah. Hmm. Apa kata Okay. doktor pandang saya? Hmm. Saya rasa okey. Yalah, macam gitu sepatutnya. Takkan Hmm. everything walau Waitan tak involved tapi Waitan masuk lah gitu. Rasa tak adil lah rasanya lah kan. it depends on your, again, go back to your constitution. Is AXA fully owned by Waitan? If it's not, No, then tak you ada. have the right. Ya. Dia Ya 50% betul. je The cara most dia. the most importantly is, Dr. Farida, is you have to achieve your goal, your objective. Hmm. We can't wait for people if Hmm. it has nothing so
much, it has not so much impact on the way you operate. So in Okay. this case, kalau if AXA is not fully owned by Waitan or any other organization, then I guess you have the right to choose how you want it to be. Ya. Dah lah macam ni lah cakap tadi. Zizan pun tak nak kecil hati Zan Cakap ya je Kecil. lah. Uh, Tapi Itulah, tak apalah. Puan Azizan, saya ni orang corporate. So when it comes Hmm. to fundraising, I run it in corporate way. Hmm. There are times where you can kesian-kesian, but there are times Hmm. where you need to be objective and realistic. Okay. Thank you so Maksud saya much. I faham think dah I agree. thank you, thank you. Okay. So gini, what I will do macam tadi kan, from June to December, yalah maksudnya tak payahlah tunggu jadual ni baru nak start kan, nak kick start. But saya sebenarnya itulah tangan kanan saya ni sakit sikit. Saya nak menaip tu very difficult. But give me a few days, nanti saya type semula apa ni jadual-jadual tu. InsyaAllah. Kalau Azizan free, Azizan type pun boleh tak Azizan? Saya at least Nak at least nak 3 juga days ni. raya ni. Dia Itulah. kalau besok saya mungkin free sikit. Cuma Hmm. Sabtu kan Satu Ahad dah raya. Lepas tu Betul. Isnin saya dah pergi ke Temerloh. Jadi mungkin Hmm. kalau besok kalau saya cuba tengok balik yang benda ni. Mungkin doktor boleh bagi yang soft copy kat saya. Saya try Ya. masukkan. Saya cuba tengok balik mungkin dapat barang doktor Hmm. tentang macam yang kita tak masuk saya rasa OTHM. Lepas tu yang Hmm. bulan ni SKPBT. Lepas tu Hmm. saya nampak contohnya katakan yang Tibet DKM DLKM pada bulan Mei ni adakah nak dianjakkan ke atau kita Anjak, stick terus anjak kan? kepada September punya. Pasal Dia September gini. pun ada Di sebenarnya. di LKM kita ni for diploma is actually from the graduates of our SKM kan? Hmm. Ataupun siapa yang dan kita kata as long as dia register for SKM 3 kan kat JPK, tak payah tunggulah penilaian kan, dia boleh masuk ke Ah, DKM kan. So maksudnya kita sekarang dah ada SKM tahun ni, kita dah dua kan, ada dua SKM 3. dah dua. So Cuma this yang saya ada nampak doktor, yang dua tu mungkin saya nampak yang pertama tu setakat ni ada 6 orang termasuk Dr. Zainuddin. Jadi saya hmm, nampak benda tu agak sendu sikit lah yang saya nampak. Tapi hmm, wallahu alam. Pasal saya tengok hmm, kawasan bila kita untuk menjual tahun lepas kita punya apa modus operandi mungkin berbeza. Kita mengharap kita sponsor semuanya dia hmm, 100%. Dia macam tu. Tapi bila tahun ni kita minta dia orang bayar sikit. Jadi yang saya tengok dia ada dua kategori. Yang mana yang saya hanya nampak contoh tak macam Intan. Yang mana yang bayar sendiri tu. Contoh Intan. Contohnya siapa lagi Nurul, siapa hmm, seorang lagi, Yaya, dia nampak committed. Tapi bila kita sponsor macam tahun ni, kita sponsor 90% macam yang tahfiz tu. Jadi tak saya susah. nampak dia nampak macam sendu. Lagilah yang macam MTS, yang grup-grup MTSZ tu lagi saya tak tahu lah. Mungkin doktor boleh Dia dapat gini komen je. berbahar. Ah. Hmm. Dia gini Lagilah je. sendu saya nampak. The story dia is that kadang-kadang itu lemahkan semangat kita nak membiaya budak-budak tahfiz ni, okay? Hmm. Ataupun Itulah. warga tahfiz ni. Dia orang satu, dia nak belajar, dia nak free. Buat kerja sampai Hmm. sekarang macam MTSZ tu kan, tak ada, saya dah call dah, kata Ustaz Umar, dah siap semua tapi nak register RM300 aja. Dia orang tak nak register for apa? JPK Hmm. tu. Ya kita pun rasa Dia nak free juga Ha, kan. dia nak inilah Hmm. orang Melayu Islam kita kan, dia nak semua Ah. free, lepas tu buat kerja tak on time pun, tak on time pun. Hmm. Sebab tu yang saya rasa tak tahulah, ni just antara tiga berbual je lah kan. Kan. Adakah kita salah dari dari segi kita kasih 100% apa ni, apa kata pembiayaan kat dia orang ni, 90% lah registration dia orang kan. Hmm. So tak tahulah, kami memang I terfikir juga tengok pengalaman so far
Tapi ada juga yang dibiaya tu yang really work hard, Tapi Macam saya tengok ada dua tiga orang macam Doktor Zainuddin tu, hmm, apa, doktor tu dengan ada dua orang, Musab hmm, dengan siapa seorang lagi. Saya nampak yang tu committed. Lepas tu yang kita mula-mula sponsor yang group MTS yang daripada apa, Melaka kan, apa hmm. namanya, Di DKM, ah Dunia ah, Melayu Bela Islam tu. Islam DMDI tu Hmm. pun ada yang nampak committed, tapi wallahu alam. Yang tu saya nampak mungkin boleh tanya Bahar macam mana dia orang punya sambutan. Berapa ramai Hmm. yang memang betul-betul committed, dan Hmm. yang mendaftar saya rasa yang saya tahulah, yang saya dengar seorang, tapi wallahu alam yang lain mendaftar ke tak, wallahu alam. Tak apalah. Maksudnya Hmm. itu kerja kita lah. For us to sit down, Kita how kena effective review. was the program, siapa yang register dan sebagainya. So benda ni become words, apa ni, budak-budak bahagian tahfiz Farida, ni. that's why Mm. That's why when I get I mean in my previous work experience, Hmm. we always have commitment fee Hmm. Hmm. requested. So if they Hmm. finish train and they finish because last time in Prudential we have train the trainer and also we have learn and shared. So when you learn, you go back to your department and you have to share. So normally kita akan bagi macam kita akan minta commitment fee and then once they have share it, that's the end of the job. Then kita pulangkan balik. So Yeah, I think some commitment fee, I hmm, think it's I think worth we to did it last year. implement. Lah. Last year kita buat. Kan tu tak, Azizan? Commitment fee. Betul. Tahun ni Hmm. tak ada commitment fee rasanya. Kan? Just Bukan registration pasal fee je. dia tahun ni sebab kita dah mula kenakan dia bayaran, jadi kita tak Hmm, kenakan tak ada commitment fee tu. komitmen lah. Hmm. Ah, Ya, tak apalah kita tengok macam ni. ah, Yalah, tujuan kita is we are talking now is actually how to improve tahfiz ni participation hmm, and commitment. Yang lain tu non-tahfiz tu not so bad lah kan. Dia memang bayar setengah tu macam Nurul, siapa lagi, Nora pun bayar kan. Nora bayar, and a few others hmm. yang bayar. Tapi Bagi saya kita macam ni kena doktor. Bagi saya macam ni je. Tak apa, kita proceed je tak apa. Sebab kita pun mungkin pasal kita tak boleh judge hanya macam dua tiga grup. Kita kena teruskan. Mungkin end of the year kita boleh pasal kita hmm, review balik. Betul tak kita punya cara tu betul ke tak? Kalau tak betul, kita cuba ubah pendekatan kita yang saya nampak lah. hmm, Tapi setakat ni hmm, saya nampak kita teruskan pasal niat, penting niat kita. Kita nak membantu tahfiz sebenarnya. Budak hmm, orang tahfiz. Jadi maksud saya, pahala tu Allah Ta'ala dah bagi. Sama ada dia komit ke tak tu, tu dia personally. Pasal benda tu saya nampak, bila saya kaji tu bukan grouping tau, tu orang. Contoh, dekat MTZ mungkin ada orang yang bagus, dekat apa yang baru ni yang 5 tu pun ada yang bagus. Mungkin bawah Dr. Azanile pun ada orang yang bagus. Jadi benda tu bukan maksudnya kita tak boleh grouping. Budak orang tahfiz tak bagus kan. Dia hmm. mungkin individu itu sendiri yang mungkin dia tak committed yang saya nampak. Tapi end of Hmm, the year nanti kita cuba tengoklah pendekatan kita hmm. ni betul ke tak sebenarnya. Okay, boleh insyaAllah. So maksudnya move forward. Okay, Jo ada apa-apa soalan tak? Maksudnya kami akan apa ni Tuan Rizan akan review nanti kan. Kalau saya tangan Hmm. baik je saya update Tuan Rizan. Okay, I can take over on the review ke apa kan. Hmm. Ni Jo ada soalan apa-apa tak? Because Belum mainly lagi. itu. Okay. So basically boleh start lah Jo dari segi Ya, Bank Rakyat tu. ya, okay. Okay. So kita doalah berjaya kan supaya apa ni Aqsa Oh, ni yang akan dapat bawah. insyaAllah. Jadi kita ni lah kalau tak ada kita tutup lah kita punya Azizan ada apa-apa? Yang bawah ni adalah Sekejap. September, Saya, Oktober, Disember lah. ah, Nah, Mbak saya pergi basic pada slide tadi. Sekejap. hmm, Kita tengok pada slide tadi. hmm, Ni slide tadi Oh, ni meeting Jun. hmm, Kita tengok apa benda yang mungkin kita tertinggal. hmm, Lepas ni saya rasa kita tadi dah minta insentif.
kita pergi kepada ada doktor sebut pasal action plan. Saya rasa dah Hmm. bincang tadi juga Dah tentang tadi action lah. Ha, plan. dah. Yang Hmm. tadi. Lepas tu saya rasa yang terakhir kita perlu bincangkan malam ni adalah berkenaan dengan lain hal. Sebab bulan ni kita yang macam kita bincangkan hari tu, dia ada sebenarnya ada 3 program yang terdekat yang kita sasarkan ketiga-tiga ni. Kan? Jadi sekarang ni saya nampak kita punya marketing tak cukup kuat Hmm. dan lepas tu yang contohnya yang kata SKM ni. Walaupun ni Waitan ni memang kita tajalah orang yang bawah ni. Tapi bidang lain pun ada juga. Ada poster lain sebenarnya untuk makluman Johor. Cuma kita punya target adalah untuk buat program ni pada 21 dan 22 hari bulan. Jadi yang saya ada beritahu dalam grup dengan doktor tu saya rasa lah by 10 kita kena decide 10 ke Hmm. 11 macam tu lah. Decide sama ada nak buat ke tak untuk bulan ni. Hmm. Dia macam tu. Beginilah Sebab Jo. saya Ha. hmm, I think what we are facing kan, we need actually kalau ada logo Waitan tu pembiayaan tu kan, kita nak tahu je, okay, ada tak pembiayaan kan. Kalau tak ada, budak-budak ni dia expect lah kan, nak budak tahfiz tu, gambar budak tahfiz tu kan. Maksudnya kita, that's why I kata, kalau dapat aja, katakan yang bank rakyat tu kan, jadi kita kind of safe lah. Dia akan lambat dapat, tapi kalau dia dah approve je tu dah masuk, kita dah pernah mengalami kan, dia akan masukkan ke Waitan lah insyaAllah duit tu. Ya? We Ah, itu talking yang saya about the nampak. one SKM3 tu ke? ni SKM3 untuk budak-budak tahfiz, kita punya pembiayaan ni. Ya, dengan Bank Rakyat. So where are we Ah, now? Dia yang you kata tadi Umi dah jumpa Litzam, ah, and what's dia gini. what's the progress? Okay, first saya dah hantar ke Tuan Zamri, ya, Hmm. surat untuk Hmm. tahun 2025 minta pembiayaan. Saya dah Hmm. kasih report tentang Hmm. 2024 dan Hmm. apa yang kita akan buat. And then the number of students in 2024 pun kami dah beri. So maksudnya it's a full report kat dia. Tak, Uh, yang itu yang kita punya action, tak diorang punya respon. Itulah sekarang ni actually the leader for this action is actually Umi. Okay? Itu yang Umi Okay. kata, Umi tunjukkan, dia dah hantar WhatsApp dan Lizam dah jawab. Yes, kita akan jumpa lah semua sekali. Itu je kita. Until now, bila tanya, tak ada lagi. So, if you can follow up Oh, daripada Umi itulah, nak jumpa je okay. bila, perlu ke Okay. jumpa. Okay. I tak perlu. So, surat tu dah ada tak bajet? Kalau tak ada budget, because presentation dia sama macam kita dah for information 3 kali in 2024 present our program. Kalau dia nak kita present 2025 punya, yes we can do it. Hmm. Tapi sempat ke? Because the program is in June. Tak apa, dia gini. Saya nampak ni doktor. Mungkin saya punya komen untuk Hmm. Jo mungkin tahulah. Sebenarnya program ni memang kita targetkan Jun. Tapi kalau kita dia sebenarnya pertamanya saya nampak dia bukan berkenaan dengan mungkin Jo mungkin berkenaan dengan pembiayaan. Tapi yang paling penting yang saya nampak berkenaan dengan jumlah peserta, minimum peserta. Contoh SKMPUT. Memang bulan ni kita target 21 dan 27 Jun. Tapi untuk takat sekarang ni barulah Jom seorang yang menyertai. Jadi kita minimum kurang-kurang ada dalam 10 orang ke. Mungkin dia akan lebih macam lebih bernilai program tu yang saya nampak. Pembiayaan tu tak apa. Kemudian tak apa. Pasal memang kami ada macam sinking fund lah untuk mengadakan program ni. Hmm. Yang paling penting bagi saya adalah peserta. Yang Hmm. OTHM pun peserta, yang AI Junior pun peserta sebenarnya. Sebab bila Hmm. kita tak berjaya dapatkan peserta sekarang, jadi Hmm. itu yang saya nampak yang tiga-tiga ni kita nak pandang doktor adakah kita perlu buat ke tak untuk bulan ni?
Tak, ketiga-tiga ni? itu kan Contoh, macam ah, gini lah. Kita ada hmm, kita ada target 10 orang. okay, Kalau kita tak capai 10 orang, dia memberi hmm, kesan negatif pada our financial, tak kita kedepankan lah gitu. Kita tukar, okay, bukan kita terus tak buat lah. Kan kita kata hmm. 16 rasanya, 16 is the deadline. Bukan 11 Pak. Pasal 16 terlalu 11. lewat total. Pas kalau Tak, itu 16 itu untuk kita punya SKM lah. program SKM. Yang itu SKM yang saya cakap. katakan OTHM ni pun kan tadi saya cakap on Monday hmm, Datuk Murti akan jumpa saya. Dia kata hmm, lebih bagus add in kita punya advertisement, dia kata it's just apa ni a business no operational management. Dia kata hmm, sedangkan dia dah cakap dah masa SWA TV tu kan, yang dengan hmm, OTHM ni it's not just operational management, dia kata dia is all the list yang apa dia ada, so dia suruh masukkan business management dan yang level 3 hmm. and level 4. Jadi itu akan bila itu bertukar, maka kita kena advertise kan, jadi deadline Advertise. Jun tu tak ada lah. Hmm. Monday ni saya Betul. akan update Monday ni perjumpaan saya dengan Datuk Murti, insyaAllah. Okey, faham, faham. Hmm. Okey, you Yang faham junior yang junior Ah. camp ni boleh sampai 15 dia tak perlu hantar Ah. file hantar apa kan. Hmm. Hmm. Ini kan boleh. Mana-mana Hmm. yo saya punya pandangannya yang kita untuk yang ni sebenarnya bukan berkenaan dengan pembiayaan. Pembiayaan tu terus kalau mungkin masuk bulan 7 ke bulan 8 ke bagi saya insya-Allah tak ada masalah. Cuma yang mungkin kami punya concern adalah tentang penyertaan tu aja. Kan? Tapi yang tadi yang kita bincang pasal ni yang kita bincang pasal skop inisiatif ni untuk Joe mungkin boleh diteruskan. Kalau dapat Hmm. dah pasal kita bertarget pun sebenarnya bulan late by bulan 8 at least bank Hmm. rakyat punya dana dapat kan. Tapi kalau yang lain pun boleh waktu yang sama pun lagi bagus. Ah, dia Saya macam rasa tu. tadi we agree bukan satu-satu buat kan. Kita buat selari lah. Maksudnya Hmm. janganlah tunggu biar rakyat dapat dulu lepas tu lain tidak. Hmm. Kita buat selari. 4 Faham, bukan faham, 3, 4. faham. Yayasan Takwa Hmm. pun. InsyaAllah. Aku apa? Okey lah. Mudah-mudahan ni Untuk lah kita ya. mudahan. Hmm. Tak apa. Okay. Untuk makluman Jo, So, mungkin Jo mungkin rapat dengan Sakwa Azman. Saya pun dulu masa sebenarnya Jo, untuk Jo tahulah saya ni sebenarnya stroke. Jadi sebelum saya stroke, sebenarnya saya dah panjat ke Yayasan Takwa. Masa tu lah. hmm. Masa tu saya sakit sebenarnya. Hmm. Okay. So ginilah. Betul. Hmm. Tapi kalau ginilah Yayasan Takwa ni saya dia tak apalah, teruskan aja lah, insyaAllah. Nanti tengok macam Hmm. mana. Okay? Sebab InsyaAllah, insyaAllah. kita ni kita ada masa lagi untuk kita berdoa di hari Hmm. Arafah ni sampai pukul 12 ni kan. Jadi kita Hmm. gunakanlah insya-Allah kita boleh, kalau tak ada apa-apa kita stop kat sini. But Okay. all Farida nak uh, tanya pasal hmm. the TNT tu. Yes. Jo mohon untuk dapatnya apa ni the travelling kan semua ni. Tapi kita tak ada for apa kata orang dalam polisi kita is only for pekerja yang tetap lah. Not for freelancer. Yeah. So sekarang ni we can decide here lah. Whether Jo mohon ada TNT itulah. Kalau dia pergi ke mana dia akan dapat apa ni dapat claim lah, boleh claim based on claim. Saya dah beri pandangan saya kan, di mana saya kata tak ada polisi lah kat dalam ni. So tak, saya kata boleh bawa ke meeting ni untuk permohonan tu lah. Bagi saya Jo, pada saya mudah. Sebab yang saya nampak tadi mungkin pasal bila freelance semua tu dah mungkin boleh dah termasuk dalam 10% yang kita dah berikan tu. Jadi semua masuk kos untuk pengangkutan, kos untuk apa namanya entertainment apa semua dah dimasukkan dalam 10% tu sebenarnya. Memang kami ada allocation kalau contoh penyerta memang ada dia boleh claim apa-apa dia. Tapi kalau untuk freelancer memang kira dah kulhumkan bawah dia punya percentage sebenarnya. Betul tak doktor? Saya punya pandangan lah. Jo lah, Jo Itu pandangan respon macam saya. mana Jo?
Jo. Hmm. I guess if it's entertainment and travel, inclusive of 10%, I think 10% is quite low lah, Dr. Farida. Tapi you boleh counter lah. Counter how much, tengok macam mana kan. Another option is that bila dapat tu kan, ini kena cap juga kan, travelling ni kan, travelling entertainment ni kan. So kena cap jugalah. So sebab kita tak tahu what kind of macam entertainments you are looking at kan. Is it macam kita ada capping lah. Tapi for the board kan, for the board kita ada policy tu. So why don't you propose, kita tengok macam mana. There is an option ialah bila dapat duit tu, bukannya every month you boleh claim. Bila dapat duit tu, ada admin. Azizan, kita dalam yang kita dapat tu ada fee for admin Aksa juga kan. Dekat situ kita boleh ni lah, boleh tengok bagaimana. Atau you propose lah berapa persen you rasa dengan ni, kita tengok bagaimana kita boleh discuss. Saya tak ada, sebab benda ni belum pernah kita buat kan. Because Amir pun cakap dia nak this percent tapi tak pernah, kita tak nampak. So the main thing is it has to be a win-win for all. Okay? Aksa yang pentingnya projek boleh berjalan. Okay? And then it covers our admin cost also kan, such as duit sijil, duit makan, minum budak-budak ni semua kan. Not just the fee lah. It has to be covered. Jadi saya rasa to be fair to all, okay, kita tengok bagaimana perjalanan dia kan. Kalau you rasa, tapi betul saya rasa tak pernah lagi lah satu company ni akan buka TNT for when they outsource to a freelancer. But what you can do is your proposal back on the percentage lah yang you calculate, you rasa it can cover your TNT. Okay. And then itu yang bila you give us the action plan, you nak kata target you nak buat ni, kita akan nampak lah lebih kurang kan to justify your proposal nanti. So if you can do that and you propose back to us, kita tak adalah kita close. Tapi I do agree with Azizan, memang saya pun dah beritahu the percentage of the you freelancer tu dah cover semua sekali sepatutnya. Okay? So Jo boleh ni lah. Kalau Jo rasa 10% is too low, then you kena you kena come back to us lah and justify itu. Okay. Boleh Setuju. Azizan? Boleh, saya Okay. setuju tu. Saya Okay. setuju. So insyaAllah lah kita doa malam ni so kita akhirilah sebab dah pukul 10.30 hampir kita akhiri dengan surah Wal-As, tasbih kifarah dengan doa pada hari Arafah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita punya usaha dan Allah menjadikan ni lah ukhuwah yang kuat. Mudah-mudahan insyaAllah. So kita bacalah dengan surah Wal-As kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr. Amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Azizan, Angel. Apa-apa Sama-sama. dekat grup kita ada kan? Just WhatsApp kat situ. Okay. Okay. Assalamualaikum Okay. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.